DAP Johor memberikan kebebasan kepada perwakilan pada persidangan DAP Ahad ini untuk membuat keputusan sama ada parti itu kekal atau tidak dalam kerajaan perpaduan. Pengurusinya Teo Nie Ching berkata pihaknya akan akur dengan sebarang keputusan yang dibuat menerusi undian perwakilan pada persidangan berkenaan. Sebenarnya kita tak cakap ada satu pendirian DAP Johor, tetapi kerana ini adalah satu undi, itu adalah kami bagilah kebebasan kepada delegate wakil-wakil kepada persidangan pada hari Ahad ini untuk buat keputusan. Jadi terpulanglah kepada mereka. Semalam kita ada buat satu sesi dialog bersama dengan Setiausaha Agong untuklah menerangkan tentanglah usus ini, tetapi saya rasa kita akan bagilah kebebasan kepada perwakilan untuklah buat keputusan masing-masing. Timbalan Menteri Komunikasi itu berkata pihaknya yakin perwakilan mampu membuat keputusan terbaik demi hal tuju parti dan negara. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai analisis seorang penganalisis politik yang mendakwa 14 kerusi Pakatan Harapan terletak dalam zon merah dan kuning, sekiranya Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bersatu, Ahli Parlimen Kulai itu berkata pihaknya akan melakukan yang terbaik bagi mempertahankan kerusi berkenaan.